Kalau lagi panas, lagi bagus. Sebab saya berdarah sejuk. Saya reptilia. Jadi saya tak payah ada aircon. Saya pakai rose gold. Muka nampak besar lah, nanti nampak anak rambut. Sebab saya pakai dekat belakang. Tak. Kalau pakai tak ada tudung pun boleh. Hari tu kita dah try pakai tak ada anak tudung, tak ada tudung, tak ada masalah. Jangan risau. Tunjuk cara lipat telekung. Okey, sebentar. Okey, saya buka lagu lah. Daripada saya sip merepek je daripada tadi. Okey. Kita buka lagu raya. Nak masukkan balik. Saya tunjuk contoh ya dengan kain ya. Saya tunjuk contoh. Kak Z, kenapa ganas sangat? Berapa harga telekung? Satu telekung RM60. Dua telekung RM92. Ambil telekung dua tu yang mix dua color tu. Kalau korang nak color apa, korang punya pilihan, tolong message kita. Okey, tolong message kita. Kalau korang tak bagi tahu nak color apa, kita bagi random tau. Okey, macam ni cara lipatan dia. Yes, boleh iron, tak ada masalah. Okey, lepas tu awak gulung lah. Awak buat memanjang macam ni. Lepas tu awak gulung dia. Gulung dia macam nak buat ni. Macam tu gulung dia tau. Gulung dia. Macam tu Itu cara dia. Okey korang, dekat beg kuning ada retinol. Siapa yang nak top up retinol? Dekat beg nombor 2 kita ada 2 ni, set jeragat dan jerawat. Beg nombor 3 kita ada best seller kita, SOS Serum. Beg nombor 4 ada cleansing balm. Beg nombor 5 ada jamu. Jamu tinggal sikit. Korang punya linen spray dah sampai belum? Linen spray korang? Linen spray dah sampai ke? Korang nak tengok kalau apa lagi set jeragat tu dalam masa 2 minggu boleh nampak. Jadi you ambil set jeragat tu, beg nombor 2 pakai pagi. Beg nombor 1 retinol you pakai malam. Okay, you pakai malam. Okay, bila dah tak nak pakai telekung ni, buka saja zip dia. Okay, buat seperti ini. Tada. Kita punya retinol malam ini sangat murah korang retinol. Retinol pakai waktu malam saja, jangan pakai pagi ya. Sebab kalau retinol pakai pada waktu pagi, dia akan menggelapkan muka korang. Retinol ni sangat bagus untuk matikan jeragat. Lepas tu matikan jerawat. Dia akan pudar kalau you pakai retinol tu. Retinol memang sekarang yang produk paling viral sekali. Retinol kita bagus. Retinol kita ada squalene. Jadi kalau siapa yang kulit kering pun boleh pakai retinol. Kenapa tak boleh pakai pagi? Sebab retinol bila dia kena matahari, dia akan bagi gelapkan muka kita. Jadi peraturan dia retinol kena pakai malam sahaja. Kalau retinol tu terkena sunlight, you jadi muka you sunburn. Sebab tu ada orang takut nak pakai retinol. Sebab takut jadi gelap. Siapa suruh pakai pada waktu pagi? Retinol kena pakai malam sahaja. Korang dah dapat tak korang punya linen spray? Wangi tak satu rumah? Wangi tak satu rumah korang? Korang spray-spray rumah tu. Bau summer scent. Belum? Rumah korang bau summer scent tak? Guana duk ngamuk ke hari ini?
saja je suka mengamuk, hobi. Kita kalau tak suka laki, kita bantai macam tu. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Ada sesiapa yang berani nak jadi suami kita? Silakan. Ada sesiapa yang jadi suami kita? Silakan. Gelak jahat. Anak-anak mana Sarah? Senyap je. Anak-anak Sarah kat rumah mama Sarah. Body scrub tu boleh perkenalkan tak dengan benefit dia? Boleh Nora Syikin. Okay, kita punya linen spray korang. Kita punya magnificent spray wangi. Kita punya linen spray korang tengok Kita tengok Jadi balik. Nampak tak? Dah on point balik. Puji Sarah, macam mana nak beli telekung tu? Boleh tekan dekat beg kuning sekarang. Tekan dekat beg kuning. Nombor 8. Ambil 2. Jangan ambil 1. Kalau 1 RM60. 2 RM90. Okey. Tada. Sabun. Okey. Sabun. Saya nak buka kepada 30 orang. Malu nak jadi suami. Tumpang harta bekas suami. Macam mana tu? Dia kalau biawak hidup, dia kena macam tu lah. Jadi laki-laki semua jangan jadi biawak hidup lah. Kan tak pasal-pasal isteri jadi Rosie kang. SOS serum tu for what? SOS serum ni to repair your skin barrier and then reduce irritation, reduce redness, reduce breakouts, and dia moisturize. Meaning, apa nama dia? Kalau kulit you kering, memang sangat-sangat bagus pakai ni. Kalau kulit you berminyak, okay, dia akan kontrol minyak dekat muka you. Before you pakai 2 serum ini, yang ini you boleh pakai, okay, kalau you beli ni, okay, you pakai this one first, lepas you dah double cleanse, you pakai this one first, and then you pakai skin savior, you boleh layer kan. Last kali you pakai vitamin C. So you pakai 3 ini, just layerkan sahaja. You boleh pakai pagi dan malam, every day. Consistently, okay, berdisiplin pakai. Combination skin, apa yang sesuai? Ini, your daily serum. Untuk kulit kusam, untuk mencerahkan, boleh pakai ini. You ada jerawat boleh pakai ini. But before that, first, pakai ini dulu. Pakai SOS serum dulu. Dia macam you punya base. How do I order from Singapore? Okay, JZ. You boleh message kita sekarang dekat Buy PSL. Naps, why do you call me? Okay. Nak beli telekung 2, bila pilih warna, hilang 1, tinggal 1 saja. Bukan, awak tekan beg kuning, okay. Lepas tu awak ambil ni. Sekejap. Awak ambil mix 2 color telekung. Jadi kalau nak color apa, message kita. Ambil mix 2 color telekung, yang itu awak dapat RM92. Vitamin C boleh pakai pagi dengan malam, tak ada masalah. SOS Perfect Repair Serum boleh tak Sarah? Boleh, tak ada masalah. Berapa untuk set? Sekarang ini tengah 31%. 31% beg nombor 2. Kalau you tak dapatkan sekarang, you memang menyesal. Ini combination skin boleh, kulit berminyak boleh, kulit jeragat boleh, kulit kalau you kering pun boleh. Janji before you pakai 2 serum ini, you pakai this one first.
Vitamin C boleh pakai malam. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Okay, sabun guys. Okay, saya nak bagi special untuk you. Okay, kalau beli satu 69, Sarah nak buka 50 combo untuk sabun. Boleh? Sarah nak buka 50 combo untuk sabun. Apa dia? Tak dengar. Boleh? Cuba cakap boleh? Boleh? Tak dengar pun? Boleh? Boleh. Okay. Alright. Okay korang. Boleh. Okay. Sarah pinkan sekarang sabun. Okay. Siapa yang suka dengan sabun kita? Sabun kita ni dia bukan mencerahkan. Ngantuklah. Bye-bye. Pergi tidur. Okay. Sabun ni dia mencerahkan. Dia untuk kulit kering. Sensitif. Kalau you ada eczema boleh pakai. Kalau you ada kurap boleh pakai. Sebab dia akan baiki balik, repair balik you punya skin. You super sensitive skin, boleh very pula. Very dry skin boleh. Awak banyak tiny bump sebab saya baru balik daripada laut. Saya tengah repair kulit saya sekarang ni. Kalau korang nak tahu, Sarah baru balik daripada mandi laut kan. Kepanasan yang sangat-sangat dekat sana. Tahu tak panas dia? 45 degrees. Saya nak nangis. Muka saya sunburn tau. Muka saya sunburn, dia naik biji-biji. Tapi saya pakai ini. Okay, Sarah nak buka sekarang ni. Sarah pinkan dulu sabun. Kalau celah-celah gelap, hitam, okay, you sabun, you scrub, dia akan mencerahkan. You nak pakai dekat kids boleh. You nak pakai kat diri you boleh. You love me now. You nak pakai dekat... Kenapa belum sampai lagi? Okay, sekejap. You pakai dekat orang tua boleh. Tapi baby tak boleh. Anak saya... What happened? Tolong dia pergi bawah. Tengok. Pergi tengok. Ini dah 2 dah ni. Rosen sudah saya. Yes, okay. Ke dia tak tahu tengok? Apalah no ni? Okay, this is the 3rd car. Sekejap. Okay, Sarah punya maid dia orang Filipin. Okay. Saya nak buka sabun sekarang. Saya dah pinkan sabun. Okay, korang standby. Saya buka 50 combo saja. Cepat-cepat grab sekarang. Nanti Sarah nak cerita kat korang tau. Ada scammer. Dia chat saya. Korang nak bagi tahu kat korang nanti tau. Pasal sekarang ni ada salah satu cara scammer baru. Dia buat kerja. Korang kena jaga-jaga tau. Jangan terpedaya. Especially mak-mak. Okay. Sementara tu, kalau beli 2 telekong tak dapat pun, bukan. 1 telekong 60, 2 telekong 90. You kena tekan dekat mix 2 color. Mix 2 color. Okay, Sarah, sambil-sambil Sarah, ni ya. Sambil-sambil Sarah cerita. Tunggu sekejap.
Tapi, oh, okay. Okay. Sekarang sabun korang Sarah buka 50 combo sahaja. Sarah buka dulu mix 2. Sarah buka dulu mix 2 sabun. Sekarang go. Okay, Sarah ni. Okay, sekejap ya. Sarah, anti jumpa suami Sarah kat Lotus kan? Tanya, mana Rosie? Cuba tanya dia. Sakit tak Sarah tarik rambut dia? Dia mesti macam, ya, betul. Dia mesti macam, saya tak nak berlakon dengan Puteri Sarah lagi. Sebab Puteri Sarah, dia terlalu menjiwai watak dia sampai dia lupa yang sebenarnya dia tengah berlakon. Tapi dia buat betul-betul. Okay, go. Telekong nak warna biru tua, 1 dan hitam 1. Boleh, tak ada masalah. Boleh tekan beg kuning untuk beli 2. Lepas tu, message kita. Tulis kat situ nak navy blue dengan black. Okay, sambung. Cepat. Ya. Go. Sekarang, Sarah buka 50 combo sahaja korang. Sekejap. Sambil-sambil tekan beg kuning. Tak best lah saya meripik seorang-seorang. Kalau saya meripik, saya suka menyakat bapak. Sebab dia akan sakit kepala bila saya dah naik syih. Saya kena ada orang yang untuk saya menyakat. Mana lagu ni? Tak ada. Dan order, thank you so much. Sarah buka 50 combo saja. Selling fast korang. Saya suka buat orang jadi tak betul dengan saya dah. Orang macam, penatlah layan dia ni. Macam tu. Padam muka dia. Aduh, kejap. Warna sabun ni benefit berlainan ke? Betul. Sekejap, Sarah bacakan benefits dia. Okay, Nora Shikin. Wait. Give me time. Yes, betul. Betul pula, betul. Okay, kalau you ada jerawat dekat belakang badan, you nak exfoliate, you boleh pakai color purple. Okay? Alah, apa ni? Okay, bolehlah botol air. Okay. Alright. Saya akan bacakan benefits dia. Penuh sangat kat sini. Okay, wait. Please wait. Okay. Okay, Nora Shikin. Sarah start dengan color hijau dulu. Hydra Silk ni, okay? Sekejap, saya nak buka Sarah punya notes. Sidah message pasal untuk color telekong. Baik, you message dekat TikTok seller tau. Okay, kejap, Nora Shikin. Kejap. Ada anxiety. Kejap. I tengah nak buka notes I ni. Sekejap. Okay. Okay. Sarah, kalau nak hijau dengan pink, macam mana? Kalau nak hijau dengan pink, you message kita kata nak hijau dengan pink. Okay, yang warna hijau ni dia ada sodium hyaluronate untuk menjaga kelembapan kulit dan membuat kulit kenyal. Dia ada vitamin E, antioksidan kuat, okay, melindungi kulit dari radikal bebas dan dia ada anti-aging. Lepas tu dia ada allantoin,
untuk menenangkan kulit, mempercepatkan regenerasi dan mencegah irritation. Lepas tu betul. Abang betul. Lepas tu dia ada white grape extract. Okey, dia ada AHA untuk exfoliate dengan lembut dan mencerahkan kulit. Lepas tu dia ada rice bran extract yang kaya dengan antioksidan dan vitamin untuk meningkatkan elasticity kulit. Ada aloe vera extract untuk menenangkan dan melembabkan kulit. Dan juga kalau you ada kemerah-merahan, you allergic, bagus ni untuk anak you. Kalau anak you umur 7, 8 tahun, 6 tahun yang allergic, tak boleh sebarang sabun, boleh pakai ini. Lepas tu dia ada cucumber extract untuk menyegarkan kulit dan dia ada cooling sensation. Lepas itu color purple pula, velvet exfoliate ni, dia ada salicylic acid untuk exfoliate. Dia ada vitamin E untuk antioksidan. Dia ada honey extract untuk melembabkan dan memberikan efek glowing. Lepas tu dia ada kiwi extract untuk mencerahkan. Dia ada soapberry extract untuk mengelakkan irritation dekat kulit. Dan dia ada aloe vera, dia ada grape seed extract untuk anti-aging. And dia ada white hazel extract untuk kontrol minyak. Jadi kalau ada jerawat dekat belakang badan, ada jeragat, dia akan tutupkan pori-pori tu dekat belakang badan. Dia akan hilangkan jeragat dekat jerawat dekat badan terus. Okey, Glow Aura. Glow Aura ni dia ada sodium hyaluronate juga. Dia ada niacinamide untuk mencerahkan. Dia ada bakuchiol untuk anti-aging. Dia ada vitamin E. Kejap Sarah nak cakap ni. Lepas tu dia ada pomegranate extract untuk menjaga supaya kulit kita tetap awet muda. Lepas tu dia ada tomato white extract untuk mencerahkan. Okey, siapa yang beli dua tu, kalau you nak tukar color, boleh, tak ada masalah. Message kita. Saya dah jawab dah Nora Shikin. Penat saya tahu. Okey. Saya dah cakap untuk tiga-tiga ni. Nora Shikin, you nak yang mana satu? You nak glow ke? You nak ada yang cooling effect ke? You nak exfoliate? Tiga-tiga ni semua ada scrub. Anak-anak you nak pakai pun boleh. You boleh share dengan anak-anak you. Kalau siapa yang nak color apa? Nak pink and purple? Okay, beli sekarang. Tapi message kita dekat TikTok seller bagi tahu you nak color apa. Cara gunanya, kalau satu hari you mandi 3 kali, tanpa guna air. Untuk eczema, tiga-tiga boleh. Tiga-tiga boleh untuk eczema, untuk kulit kering, untuk kulit sensitif. Bagi tahu kita nak color apa. Kalau nak dua-dua color pink boleh, nak dua-dua color hijau boleh. Kalau nak pink dengan purple boleh. Message kita dekat TikTok seller sekarang. Dan cakap. Oh, maksudnya tak payahlah guna sabun mandi yang biasa. Tak payah. Ini memang sabun you. Ini memang sabun you. Tak payah lagi dah guna sabun-sabun lain. Sekejap cakap dengan Cinta. Nanti Cinta tak baca korang punya ni. Cinta. Nanti tolong baca message di by PSL apa yang mereka mahu. Nanti mereka bisa request warna apa yang mereka mahu ya. Untuk yang combo sabun ini. Thank you Cinta. Okay. Kalau telekong pun sama juga. Ambil 2 combo telekong tu. Sarah, harga sabun dia betul. Let's go korang. Let's go. 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 Kalau untuk okey, combo sabun tinggal lagi 27 korang, 27.
Kalau untuk telekong pun sama juga korang. Untuk telekong combo 3 tak ada kesalahan, ada sekejap. Okey, kalau untuk telekong pun sama juga. Message kita juga nak color apa. Kita ada color navy blue, kita ada color lilac. But lilac now is not with me. Ada color black. Ada color grey. Thank you Nora Shikin. Semoga you berpuas hati dengan I punya explanation tadi. Walaupun dia macam fast track tadi macam fast track. Ini color grey. Ini color rose gold. Ini color Salem. Ini color dusty pink. Ini color kaki. Okey, saya buka untuk combo 3. Yang ini 480 ml wangi, mencerahkan dan merawat kulit anda. Suka tengok semangat. Okey korang, Sarah nak cerita kat korang. Semalam ada scammer ni. Okey. Dia chat saya dekat rumah hijau. Korang jaga-jaga Jangan jadi excited bila tiba-tiba ada orang tu dia kata, please give me your QR. Saya nak bagi duit raya dekat you. Jangan you rasa macam, nak dapat duit raya lah. Lepas tu you pergi bagi QR you. Jangan ini cara scammer baru sebab sekarang kan orang kan suka bagi QR kan. Kalau kita tak tahu macam mana diorang boleh dapat nombor random. Okey, yang nak dijadikan cerita, orang tu, Sarah suka layan scammer tau. Sarah suka layan scammer. Sarah rasa kelakar. Dia cakap macam ni. Hi, salam Eid Mubarak. Send QR. Got duit raya for you and your daughter. Sarah tanya, who is this? I am TS Shazwan. Sarah tanya, who? Why should I send my QR? Dia kata, I texted you early last year if you still remember. Hi, True Ika. Korang kena berjaga-jaga Korang kena berjaga-jaga. Sekejap. Apa kena pula ni? Sinaps ni. Sekejap Nak, sudah sampai. Kami atas sini di lobby. Okey, tunggu sekejap. Lagi 2 minit dia naik ke atas. Okey, pada. Okey. Dia cakap macam tu tau. Sekejap Nak combo 3. Okey. Sarah buat sekarang. Suka kacau Sarah tau. Sarah bersemangat nak cerita ni. Sekejap. Okey. Ya, saya bersemangat nak cerita ni. Okey, saya dah masukkan combo banyak pula. Saya dah masukkan combo 3. Okey, combo 3 go. Mana tadi? Sarah baca balik. Sarah baca balik tau. Sarah memang suka layan scammer. Okey. Sekejap, Sarah nak tanya, betul ke kalau orang, kalau selalu kan diorang kan sekarang buat macam ni, trend-trend yang macam, kalau kita nak bagi duit raya ke orang, kita yang bagi QR kita, orang tu scan, betul tak? Ke kita bagi QR kita? Okey, contoh Sarah nak bagi duit raya kat korang. Kan? Ada, kalau sabun 3, RM124.
Kalau beli 3, RM124. Maknanya you dapat sabun tu harga RM40 kalau beli 3. Betul tak korang? Kalau TNG tebus je, kalau bank kena scan QR. Kita tak, meaning like, okay, contoh Sarah yang nak bagi korang duit raya, bukan Sarah letak QR Sarah ke? Lepas tu korang yang scan. Kan, betul tak? Korang yang scan kan? Ke Sarah yang bagi QR Sarah? Okay, tapi whatever it is, Sarah rasa orang ni scammer lah. Sarah rasa macam dia yang kena bagi, Sarah rasa lah. Yang terima duit yang kena bagi QR kan? Betul. Yang terima duit kena bagi QR? Bukan. Okay. Lepas tu, yang Sarah tahu, dia kena bagi QR dia, bukan Sarah. Sebab kalau Sarah bagi QR Sarah, nanti dia bolehlah ambil duit Sarah. Okay, lepas tu Sarah, dia cakap macam ni, I texted you early last year if you still remember. Sarah kata no. Lepas tu dia kata send QR. Dia kata kalau Sarah mau bagi orang yang terima tu, yang kena bagi QR, bukan Sarah. Okay. Lepas tu dia kata send QR, then I will continue talk to you. Duit raya for you and your daughter. Lepas tu Sarah kata kat dia, you send your QR if you want to give duit raya. If you want to give duit raya, it's you that should give me your QR, not me. Lepas tu dia kata, if not sharing your account number also can. Nampak tak itu Chinese? Itu bukan Melayu kan, konon-konon acah-acah TS Syazwan. Lepas tu Sarah kata no. Lepas tu dia kata, I will scan your QR from my account lah, easy that way. Lepas tu Sarah cakap dengan dia ni, Sarah kata, only scammer ask for account number. Lepas tu dia kata, sorry Sarah, kita yang scan QR tu kan, kita yang scan kan, dia bagi. Okay. Lepas tu dia kata, sorry, I am not involved in any scams activity. Sarah kata kat dia, only scammer ask for QR, only scammer ask for account number. Lepas tu dia kata kat Sarah, you totally don't remember how we contact early last year? Sarah cakap macam ni, no, we contact 30 years ago, remember? Sarah kata, we contact 30 years ago, remember? Lepas tu dia kata, 30 years ago? Of course I don't remember. Sarah kata, hey, you contact me 30 years ago when I was still a baby. Remember, I used Nokia phone. Sarah kat situ. Sarah kata, you contacted me when I was still a baby. I used Nokia phone. Lepas tu dia kata, huh? It doesn't make any sense 30 years ago. But it's okay because I know. Dia kata, but it's okay because I know with whom I'm talking now. Dah lah English kau terabur. Lepas tu kau nak TS konon acah-acah Tan Sri lah. Lepas tu Sarah cakap ni, Sarah kata, I am Teletubbies. Sarah kata, I am Teletubbies. Lepas tu dia kata, I'm okay if you being like this because I know how your character inside out. Lepas tu Sarah kata, my character is I am the devil. Lepas tu Sarah hantarlah gambar devil. Lepas tu dia cakap dengan Sarah tau. Dia kata, you know TS stand for what, right? I bet you know I bet you know. So maksudnya konon-konon dia nak cakap TS tu mungkin Tan Sri lah. Lepas tu Sarah cakap macam ni, Sarah kata, tak ada, Sarah cakap macam ni, Sarah kata kat dia, Sarah kata, hi, I scam people for money. You want to scam a scammer? How dare you? Sarah kata kat dia, you want to scam a scammer? How dare you? Lepas tu Sarah bagilah gambar ketawa. Lepas tu dia tanya Sarah lagi, do you know TS stands for what? Sarah cakap macam ni, Sarah tanya dia, TS
TS stands for tandas, right? Saya cakap macam tu. Sarah kata, TS stands for tandas, right? Lepas tu dia kata, whatever you like. Lepas tu dia cakap kat Sarah, dia kata, don't regret. Don't regret if one day Allah shows you how important I am. Lepas tu Sarah hantar gambar ketawa. Sarah kata macam ni tau. Sarah kata, actually, I don't have any kids. Dia cakap, actually, I don't have any kids. How can you say that? You want to give duit raya to me and my daughter. I don't have daughter. Bingung lah. Tak, sebenarnya dia penipu. Lepas tu kan dia tak nak reply Sarah dah. Sarah, dia tengah online ni, Sarah nak reply lah. Dia cakap, hello, where's my duit raya? Saya, where's my duit raya? Ini tak, Sarah dah check dah. Sarah dah check, kan ada yang dekat yang call tu kan, kita boleh check, kita tekan nombor. Okey, kita tekan nombor. Nombor tak tahu siapa, Chinese. Chinese. Tak ada. Sarah tahu dia scammer. Yes, true caller. Sarah tahu dia memang scammer. Dan payment back 3 dan combo sabun. Tak, kalau betul dia kenal Sarah, macam ni. Kalau betul dia kenal Sarah, okay, dia akan cakap, hai, Assalamualaikum Sarah. Lama tak jumpa. Sarah ingat tak kita pernah contact dulu tahun lepas? Contoh kan. Kita pernah contact dulu tahun lepas. Sarah yang ni kan. Sarah macam, oh ya ke? Ini tiba-tiba, hi, I want to give you duit raya to you and your daughter. Lepas tu tiba-tiba nak cakap dengan Sarah, you do know that TS stands for what, right? Kalau orang yang kenal Sarah yang nak bagi duit raya, dia takkan cakap macam tu. Betul tak? Masalahnya dia boleh layan aku tu. Aku pun boleh layan dia. Lawak gila. Sarah cakap dia TS stand for tandas pun dia macam say whatever you like. Ya Allah. Sarah suka tau layan scammer. Sarah rasa macam seronok gila. Kalau kita stres macam ni. Kalau kita stres ke apa kan, layanlah scammer. Dia mesti macam rasa terhibur. Sebab you rasa nak ketawa je. Dia macam release tension tau. Harap scammer tu insaf lah kena dengan Sarah. Jangan percaya tiba-tiba ada orang dia kata, Sarah kalau nak hilangkan tiny bump pakai ni. Pakai 2 serum ni. Wajah Kak Sarah wajah Indonesia. Saya orang Jawa. Benaran. Saya orang Jawa. Mbak Sarah kena hati-hati tau. Ya, Sarah hati-hati. Beg berapa tu Sarah? Okey, sekejap. Sarah memang random. Saya memang random. Okey, dah bagi tahu dah nak colour apa. Cinta ni kenapa dia tak tengok? Takutnya saya. Kejap. Cinta, cinta. Kenapa dia tak nak reply Sarah? Sarah tanya dia, where's my duit raya?
Hello, Cinta. Cinta, nanti tengok mesej Cinta. Apa? Orang apa? Mau orderkan lah apa? Ya. Okey, terima kasih. Ada banyak tau tu. Tengok tau. Dekat buy PSL. Okey, thank you. Bye-bye. Kenapa ni semua ni? Cancel. Okey. Kalau pencuci muka guna yang mana? Okey, kita ada 3 jenis pencuci muka. Boleh tahu tak kulit you kering ke, kulit you normal ke, kulit you berminyak? Normal. Kalau normal, Anisu boleh ambil Glow Snow. Korang, cookies tu, tinggal 7 je. Tinggal 1. Ya Allah. Last one, cookies. Saya tak masukkan cookies Korang, cookies tinggal 1 je. Boleh tolong habiskan tak? Itu yang Mama Sarah buat. 1 saja. Sold out kan korang? Boleh tak? Korang, Sarah dah cerita pasal scammer Korang kena janji tekan beg kuning. Panjang cerita Sarah tu. Tinggal 1 saja lagi cookies korang. Korang boleh sold out kan? Jadi korang berjaga-jagalah ya. Jangan suka-suka bagi QR tau. Yeay! Thank you so much. Semoga murah rezeki. Alhamdulillah. Tapi sedap tak cookies yang Mama Sarah buat? Sedap tak? Mesej kat mana ya? Okey, lepas you dah beli, you boleh masuk dekat TikTok seller kita, Nora Shikin. Amin. Alhamdulillah, sedap. Okey, jangan lupa kita punya Lumi Mellifera. Korang dah habis tak korang punya Lumi Mellifera tu? Sedap sangat cookies tu. Alhamdulillah, thank you so much. Sleeping mask dan perfect repair. Baik. Oh, tadi tak sempat check out ya? Okey, sekejap. Sarah dah masukkan SOS lah. Beg nombor 4. Oh, kejap. Seronok saya cerita tadi sampai saya lupa dah. Sekejap Okey, korang tunggu sebentar. Okey, sebentar. Sleeping mask. Sekejap Sleeping mask. Lagi satu apa? Bapa tak datang Malaysia ke? Tak, dia datang nanti kot. Saya yang pergi sana dulu. Apa? Ada benda kat belakang. Oh, ni. Dia macam ada bee lah kat belakang tu. Dia selalu suka masuk rumah saya. Perfect repair. Okay.
Okay, hold on. Hold on. Saya nak bagi diskaun yang best punya dekat korang. Lumi Mellifera. Sebab tinggal sikit je pun. Kita ada jamu. Retinol. Okay. Okay, kita punya linen spray pun tinggal 20 sahaja. Kalau korang nak rumah wangi, nak rumah bau fresh, summer scent, korang boleh ambil linen spray ini. Okay, go. Okay. Apa ni? Sekejap saya nak private video ni saya nak block dia. Nak tanya satu soalan. Soalan apa tu? Leha letup. Yuk. Apa ni? I want rose and kaki. Okay, baik. Dah 2 hari saya live dekat rumah. Saya macam tak, waktu pagi saya pergi apa? Waktu pagi saya pergi office. Tengok okey ke tak semua. Lepas tu saya balik rumah. Bila dah balik rumah, tahu tak, dia ada perasaan yang macam aduh, macam penat nak bergerak. Berapa umur? Saya tak nak layan dia. Bye-bye. Dalam dingin subuh. Tu je. Itu saja jawapan yang saya boleh bagi tahu. Jamu tu bagus. Korang dah buka tak TV3 sekarang? Dah start. Jamu tu bagus. Kaki saya selalu penat kebas. Minum jamu beransur pulih. Alhamdulillah. Yeay, retinol. Nora Shikin, go. Apa tadi? Inilah harganya. Sekejap saya cek. Sekejap. What happened? Oh, perfect repair. Sekejap Sleeping mask. Rosie dah seorang orchid. Macam mana tu? Rosie dah serang orchid. Inilah pagi tadi. Ya ke? Are you sure? Tengoklah. Sekam di dada. Korang kena tengok sekam di dada. Bukan sekam padi. Sekam di dada. Hai. Okey korang. Jamu ada 15%. Lepas tu linen spray. Saya dah tunjuk kat korang linen spray saya ya. Lumi Mellifera 31% sekarang. Lumi Mellifera korang kena ambil Lumi Mellifera untuk GERD, gastrik, batuk-batuk. Kalau anak tak sihat memang sangat-sangat bagus sangat. Ya ke? Saya samalah ni SOS, betul. 103. Betul. Sama. Betul.
Korang kena ambil ini dengan SOS. Sama harga saja. Ataupun cuba guna orang lain punya. Guna orang lain punya TikTok. Retinol sangat murah ya korang. Korang kena top up retinol korang. Lepas tu sekarang ni dah ada balik rebalance. Korang pakai 3 ni. Pakai 3 ni waktu pagi, retinol malam. Kulit dah cantik, perfect, insya-Allah dengan izin Allah. Dan basuh muka dengan menggunakan cleansing balm. Cleansing balm kita pun dah tak banyak dah sebenarnya tau. Cleansing balm kita dah tak banyak. Cleansing balm kita sehari nak pakai 3 kali boleh. Sehari nak pakai 4 kali boleh. Tak ada masalah. Lumi dah offer ke? Dah. Boleh sekarang ni. Lumi Medicare. Kak Rasni yang cantik meletup boleh ambil 2 botol. Kalau demam, boleh minum Lumi Mellifera. Sarah pun dah tak makan ubat lagi dah tahu. Kalau Sarah sakit tekak ke, Sarah batuk ke, Sarah demam ke, Sarah Sarah makan Lumi Mellifera saja. Anak-anak Sarah pun sama juga. Tak nak dah bagi diorang antibiotik. Skin Savior, tak. Kenapa? Peliklah dekat Sarah ni. Tengok dekat Sarah. No. Dekat Sarah 31%. See? 31%. Okey, kalau nak Skin Savior dengan vitamin C, ambil bag nombor 5. Yang ini dapat 2. Okey, Sarah nak tunjuk dekat korang saya punya apa nama dia tu? Linen spray saya. Ya betul. 100% propolis. Jangan risau, tidak ada campuran dengan apa-apa. 100%. Memang sangat-sangat bagus. Saya punya GERD hilang 1 minggu. Sarah tak tipu. Okey, kita punya linen spray tinggal 28 botol saja. Siapa yang nak DNA Salmon tu untuk apa Sarah? DNA Salmon tu untuk anti-aging, anti-wrinkle. Memang you kena pakai tu daripada umur 30. Daripada umur 30 kena pakai DNA Salmon tu. Kalau tidak, dalam masa 3 tahun you akan nampak kedotan-kedotan. Oi, apa ni? You akan nampak kedotan-kedotan dekat muka you. Sekejap geram pula aku. Sarah tak ambil lagi phone holder Sarah dekat office. Sekejap. Aduh, sekejap. Ya. Sekejap. Boleh pakai retinol, jangan campur dengan apa-apa. Kalau pagi pakai DNA Salmon, malam pakai retinol. Jangan campur. Sekejap baru okey. Okey. Dah. Dan payment retinol. Thank you so much.
Okey, siapa yang nak telekong lagi? Okey, ini adalah linen spray. Linen spray saya tinggal sikit. Kalau nak rumah wangi, nak nak baju-baju wangi. Kalau rumah ada kucing, boleh spray kan bau kan. Boleh spray kat litter dia, boleh spray kat rumah dia. Bila lepas masak, spray satu rumah. Katakanlah kat dalam kereta, dekat baju-baju, dekat rak kasut apa semua, spray. Dekat katil, dekat dekat buat dengan Sarah tak salah. Dekat katil, dekat bantal dia boleh bunuh bakteria tau. Dia kill bad germs apa semua. Dan dia bagi wangi. Kalau nak baju wangi, okey, tuangkan, Sarah punya tinggal sikit. Tuangkan dekat dalam air iron tu, lepas tu you iron baju you. Okey? Yang ini adalah linen spray. Saya pinkan sekarang tinggal 28 botol saja. Yang ini 250 ml 250 ml. Nak rumah wangi, spray. Nak baju wangi, boleh spray. Nak tudung wangi, spray. Kalau yang ini sekarang ni yang ada adalah bau Somerset. Bau Somerset ni adalah bau tudung Arashi korang. Bau tudung Arashi. Siapa yang nak rumah bau tudung Arashi? Bau tudung Arashi wangi kan? Korang suka kan? Somerset ni lah yang bau tudung Arashi. Tapi bukan ni lah. Dan order 2 Melifera Perfect Repair dan Sleeping Mask. Thank you so much. Menakutkan sini kan sebenarnya Puteri Sarah ni dia ada banyak karakter. Sekejap Puteri Sarah, sekejap Rosie, sekejap Umairah. Dia psycho. Sekejap Hello, dekat mana? Ya? Dekat A ke B? Dekat B ya? Okey, tunggu sekejap macam mana? Ada, betul. Boleh tangkap gambar tak? Nak tengok? Okey. Kejap korang. Naps ada tak dekat situ sudah sampai? Cuba tengok. Ada. Ada nampak. Yang tadi tu kenapa tak nampak? Sebab you pandang mana? Pandang kat sempat. Okey, dah sampai ke? Okey, baik.
Ni yang aku nak marah ni. Ha. Ni aku nak marah ni. Okay. Dan COD Mellifera ini Samsung. Okay, mari sambung balik. Okay. Dan order, thank you so much Rose Mariam. Jangan lupa kalau you nak boleh lipat. Kalau sekejap Ratu Sukma, tapi kalau dia masuk roh Ratu Sukma dengan Rosie, habislah. Kalau dia masuk roh Ratu Sukma dengan Rosie, habis. Saya ada banyak karakter dalam diri saya. Macam menakutkan pula. Apa cerita, apa filem tu yang apa filem yang dia ada banyak karakter tu? Kalau korang nak rumah bau tudung Arashi, sila ambil linen spray kita. Split. Yes, split. Sebenarnya saya lah split tu. Akak tengah tengok drama kamu, Sarah. Terima kasih, Akak. Split personality. Betul. Takutlah tengok Rosie? Janganlah takut. Dah order SOS and cleansing balm. Thank you so much. Okay korang, linen spray korang jangan lupa. Bukan sahaja muka kita nak cantik, badan kita nak wangi pakai sabun, tetapi rumah kita pun nak bau wangi juga. Korang kan tahu macam mana bau wangi tudung Arashi kan? Betul tak? Bau wangi tudung Arashi macam tu lah korang spray satu rumah bau wangi. Ni kan orang nak datang rumah. Open house, spray dekat kerusi, spray. Boleh spray ni, tengok spray dekat kerusi semua. Spray dekat baju, dekat tudung semua. Sebelum nak keluar rumah, spray dekat baju suami, baju anak-anak. Naks, kamu pandang sini atau pandang sana? Pandang dekat tempat kereta datang? Semua baru saja tu ada sama. Peliknya. Dah siap belum tu kari? Dah rasa dah? Bagi saya rasa. InsyaAllah sedap. Ikut seperti resepi tu kan? Ada letak santan tak? Asam keping? Ada semua? Okey lah, dah okey lah. Bau summer scent tu menenangkan tak? Sangat menenangkan. You kena try ini. You bau rumah you macam bau bahagia, bau fresh. You tak akan menyesal. You boleh spray dekat baju juga. Kalau you nak semua satu family bau wangi, baju anak-anak pergi sekolah apa semua kan? Buka ni. Tuang. Okay, dekat tempat air iron tu. Lepas tu start gosok. Start gosok. Sekejap saya rasa dulu. Pekatnya. Kena letak air lagi ni, Naps. Banyak air. Berapa sudu ni? 2. Yang 2 basah. Basah, sudah basah. 2 sudu ni? Okey, letak air lagi. Pekat sangat ni. Terlalu pekat. Masuk balik, letak air lagi. Aku ikut 5, pakat dari sana. Okey. Saya teringin nak makan kari. Asam semua, garam semua cukup. Cuma kena letak air. Lepas tu pedasnya, berapa cili tu? Berapa cili tadi blend? 4 cili? Okey.
SOS serum tu apa Sarah? SOS serum ni, okey, lulus buat kari. Nanti boleh buat kari lagi, Nabs. SOS serum ni kalau skin barrier you rosak. Okey, kalau kulit you kering, ini sangat bagus. Kalau kulit you berminyak, and then dia reduce irritation, reduce redness, reduce breakouts, moisturize and oh mak, kan kedotan. Dia hilangkan kedotan. Dan order linen spray. Thank you so much korang. Aku tak mengangkat. SOS ni sebelum you pakai, wangi sangat linen spray ni. Sebelum you pakai you punya serum untuk jerawat, jeragat, mencerahkan kulit kusam, kulit combination, kulit normal, kulit berminyak, okay, you pakai ini dulu. Okay. Soothing toner. Sekejap. Berapa banyak tu ha? Tak apalah, nak raya kan. Nanti kita balas balik. Gitu. Kau tunggulah kejap kau tunggu nanti. Kau tunggu besok kau tunggu. Soothing toner. Okay, sekejap. Saya masukkan toner. Okay. Lawan. Jangan tak lawan. Tunggu. Okay, saya dah masukkan toner. Sakit pula tekak aku makan pekat sangat. Kari tu, ya Allah. Sekejap. Soothing toner tu untuk sensitive skin sangat-sangat bagus. Okay. Lumi Mellifera kita pun, sekejap. Saya nak check. Lumi Mellifera. Sarah nak check. Okay, kari ayam yang masak tadi. Kena letak air lagi ni. Pekat sangat. Masak. Saya letak air lagi Oh, macam banyak air dia. Ya. Saya letak lagi.
Asin dia okey. Asin ni okey. Okey. Raya Sakan tu tengah masak kari ayam. Sebab lepas apa nama dia, live, Sarah mesti lapar. Nanti pakai satu-satu boleh sis? Nak tengok cara pakai? Boleh. Okay, first, kita cuci muka lah Kita cuci muka. Sarah dah masukkan toner tau korang. Saya dah masukkan toner dekat beg nombor 1. Soothing toner is the best. Yang ini set jerawat, jeragat mencerahkan dan untuk kulit kusam. Dan sebelum you pakai set ini, you kena pakai SOS dulu. Yang ini macam base lah, macam base. Yang set Sarah tu beg nombor, sekejap. Beg nombor 6. Beg nombor 6. Jangan lupa waktu malam pakai retinol. Yang ini pakai pagi dengan malam. Yang ini pakai pagi. Okay, retinol satu saja. Lepas cuci muka dah pakai spray dengan toner, pakai retinol. Toner kita ni, soothing toner ni is the best. Soothing toner ni boleh buat setting spray juga. Okay, first Sarah nak cuci muka dengan ni. Malam ni Sarah nak pakai peeling serum lah. Sebab Sarah nak exfoliate muka Sarah. Bila muka you berminyak-minyak, muka Sarah dah berminyak-minyak dah ni. Sedap ni kalau cuci muka. Pakai sekali je sehari. Yang mana satu? Tak, yang ini pakai. Okay, katakanlah kalau you nak pakai 2 kali. Boleh. You nak pakai, katakanlah you basuh muka pagi. Lepas tu you basuh muka petang. Boleh. Malam you basuh muka lagi dengan ni. You pakailah retinol macam tu setiap hari. Okay, jom. Sarah nak cuci muka sekarang. Perfect Repair kita beg nombor 2. TikTok bagi 31%. Kita punya ni, beg nombor 3 tu moisturizer korang. Lepas pakai serum, pakai moisturizer. You nak layer 4 sekali pun boleh, tak ada masalah. Retinol boleh pakai dengan sleeping mask tau. Boleh buat sandwich method. Okay. Saya nak cuci muka saya. Yang ni, dia ada spoon. Ada spoon, ada scoop. This is the best untuk you cuci muka. The best ever. The best ever. Ambil bau dulu. Okay, nampak tak colour pink-pink dalam tu? Itu adalah vitamin E. Okay, itu adalah vitamin E. Dan ini adalah shea butter. Jadi kalau kulit sensitif macam mana pun, ini full set ke? Tak, ini bukan full set. You boleh add on. You ambil cleansing balm, facial wash. Itu untuk cuci muka. Lepas tu yang ini you ambil untuk pakai pagi. Yang ini, ni 3 ni. Kalau you tak ambil retinol, you boleh pakai pagi malam. Dan make sure ini untuk cuci muka dengan facial wash. You kena double cleanse. Ini dia deep cleanse. So, kita punya cleansing balm ni, dia deep cleanse. Dia akan keluarkan whiteheads, blackheads, dan dia akan mengecilkan pori muka. Dia juga mencerahkan cleansing balm ni. So kalau tak make up pun, tengok. Kalau tak make up pun, you cuci muka you. Dia tak semestinya kena apa. Adalah kita pun. Okay, cuci muka you. Okay, gosok kat sini lama sikit.
Gosok kat sini lama sikit untuk keluarkan whiteheads, blackheads. Tanam-tanam kat dalam tu kan. Ini cleansing balm tau. Dekat area mata pun boleh, tak ada masalah. Yang ni juga dia sebagai makeup remover. Ya, apa dia? Okay. Cuci dekat area mata tu betul-betul. Bahagian sini yang paling lama sikit. Ini first step. Lepas tu cuci dengan air. Cleansing balm ni nak pakai sehari 4 kali ke 5 kali ke boleh, tak ada masalah. Ini pencuci muka. Okay, lepas tu basuh dengan air.